Okay guys, hari ni kita ada sebiji kereta Cherry Tiggo 8 Pro nak tukar bateri Nanex sodium ion. So owner ni kata dia baru je guna kereta ni dalam setahun, dan kebetulan bateri yang dia pakai ni dah agak susah nak start. Dia cubalah claim warranty kat service center tapi tak dapat sebab dah lebih setahun kan. Jadi Tiggo 8 Pro ni dia pakai bateri jenis AGM LN3, sizing dia dalam DIN 70 lah. AGM ni biasa kereta-kereta konti yang pakai dan sepatutnya tahan lebih lama lah, 2 ke 3 tahun macam tu. Tak macam mana baru setahun performance yang customer ni dah drop. Jadi kita tukarlah dengan bateri Nanex ni. Okay, CCA untuk bateri Nanex ni dalam 1200 memang sangat tinggi lah. Manakala bateri lama ni memang dah drop teruk ke 280 CCA. Kalau simpan 2 hari pun dah tak boleh start dah. Jadi kita buat pemasangan untuk bateri baru Nanex ni 12V 50Ah DIN 55L. Jadi bateri asal ni AGM LN3 dalam harga 600 ke 1200 lah, ikut brand tertentu. Tapi maksimum warranty yang boleh dapat dalam 24 bulan je lah. Jadi lebih baik guna bateri Nanex sodium ion ni. Warranty pun 3 tahun, anggaran penggunaan 3 ke 5 tahun, CCA tinggi, voltage stabil, guna terminal copper tembaga. Harga pun lebih kurang sama je, malah lebih murah daripada bateri AGM ni. Sangat baloi lah. So dah siap pasang, jom start kereta Tiggo 8 Pro ni. Ok, nampak effortless je nak crank dia, senang je nak startnya. Jadi bagi siapa yang nak tukar bateri jenis sodium ion ni, jadilah antara orang terawal memilikinya. Ok, terima kasih.